Yo, Assalamualaikum semua. Cikgu Edu di sini dan hari ni kita nak bedah siasat bab 4 pembiakan sampai korang confirm faham gila. Jom kita start. Okey, jawab jujur. Korang mesti pernah nampak cicak kat rumah kan? Lepas tu tiba-tiba ekor dia putus. Tapi ekor tu gerak-gerak lagi. Paling pelik, lepas beberapa minggu, cicak tu relax je ada ekor baru. Ni bukan silap mata tau. Ni sains. Kita panggil ni penjanaan semula. Dan ini salah satu cara pembiakan. Okey, jom kita terus masuk. Dalam alam hidupan ni, ada dua cara utama je untuk dapatkan anak atau individu baru. Itu je, dua. So, sangat penting untuk korang faham beza antara dua cara ni. Baik, on the left kita ada pembiakan seks. Yang ni wajib ada dua parents, jantan dan betina. Hasilnya, anak dia jadi satu campuran baru, unik. Kita panggil variasi. On the right pula, pembiakan aseks. Satu parent je dah cukup, tak payah pening-pening cari pasangan. Tapi, anak dia akan jadi klon sebiji macam mak atau bapak dia. Macam fotostat. Sekarang, untuk aseks, ada 5 jenis yang korang kena hafal mati. Pertama, belahan ada 2. Satu sel split jadi 2. Contoh amoeba. Kedua, pertunasan. Anak tumbuh macam tunas kecil kat badan induk. Contohnya hydra. Ketiga, penjanaan semula. Ni yang macam cicah tadi. Keempat, pembentukan spora. Dilepaskan spora halus untuk tumbuh kat tempat lain. Macam kulat. Dan last kali, kelima, pembiakan vegetatif. Ni special untuk tumbuhan. Guna batang atau akar je untuk jadi pokok baru. Okey geng, fokus. Kita dah masuk bahagian paling penting. Top 5 fakta SPM wajib tahu. Ini poin-poin yang confirm boleh tolong korang skor A+. Jadi, dengar betul-betul ya. Fakta nombor 1, yang paling basic. Ingat macam ni. Seks, 2 induk, hasil dia, 1 remix genetik baru. Aseks, 1 induk je. Hasil dia, copy and paste. Salinan 100%. Senang kan? Nombor 2, 5 jenis pembiakan aseksual yang kita sebut tadi tu, tolong hafal kelima-limanya sekali dengan contoh. Soalan macam ni memang soalan favourite dalam exam. Jangan ambil mudah. Nombor 3, pasal kita pula manusia. Untuk kita, simple je. Kita 100% guna pembiakan seks. Tak ada pilihan lain. No choice. Kita tak boleh putus tangan lepas tu tumbuh jadi orang baru kan? Tak ada. Hanya seks melalui persenyawaan dalam. Titik. Fakta nombor 4, tumbuhan ni memang lain macam sikit. Diorang ni special sebab boleh buat dua-dua cara. Pembiakan seks boleh melalui pendebungaan. Pembiakan aseks pun boleh guna pembiakan vegetatif. Hebat betul kan? Sangat fleksibel. Dan fakta nombor 5 yang paling asas. Kenapa semua benda hidup ni sibuk nak membiak? Jawapannya senang je. Untuk sambung zuriat. Nak pastikan spesies tak pupus. Sebab itulah variasi genetik dari pembiakan seks tu penting gila. Ia bagi kelebihan untuk spesies tu terus hidup walaupun persekitaran berubah. Okey, dari tadi cikgu sebut variasi genetik. Bunyi macam susah kan? Macam gempak je. Tapi sebenarnya, inilah sebab utama kenapa pembiakan seks tu power. Relax, cikgu akan explain guna cara paling simple. Pernah tak korang fikir kenapa muka korang tak sebiji macam mak atau ayah korang? Bayangkan, nasi campur. Ayah korang tu macam gerai A, ada lauk kari kepala ikan dia yang padu. Mak korang pula gerai B, dengan lauk ayam goreng berempah dia yang lain macam. Korang adalah pinggan nasi campur yang unik sebab korang ambil sikit lauk dari gerai A, sikit lauk dari gerai B. Campur-campur. Itulah variasi genetik. Satu gabungan unik yang menjadikan korang diri korang. Sekarang, jom kita buat satu perbandingan pantas. Manusia lawan tumbuhan. Kita nak tengok siapa lagi versatil dalam bab pembiakan ni. The ultimate battle. Okey, cuba tengok jadual ni. Jelas gila kan? Manusia, kita setia pada yang satu. Seks sahaja. Tumbuhan pula, dia boleh main dua-dua. Seks dan aseks. Cara seks kita, persenyawaan dalam. Tumbuhan pula, pendebungaan. Part aseks, kita kosong. Tumbuhan, power, ada cara vegetatif. So, nampak tak siapa menang? Rasa macam dah pro bab ni? Okey, jom kita test sikit apa yang dah masuk dalam kepala tu. Pop quiz time. Dah sedia? 3 soalan je. Senang-senang je ni. Soalan pertama, antara organisma ni, yang mana membiak cara pertunasan? A. Amoeba, B. Hydra, atau C. Tapak Sulaiman? Ingat tak contoh yang ada tunas kecil tumbuh kat badan tu? Fikir-fikir. Okey, dah ada jawapan? Jawapannya ialah B. Hydra. Siapa betul? Soalan nombor 2, yang ni soalan bonus je. Pembiakan seks perlukan apa? A. Satu induk,
B. Pembentukan spora, atau C. Dua induk dan variasi genetik? Alah, yang ni kalau salah tak tahulah nak cakap apa. Jawapannya mestilah C. Soalan terakhir, kalau cacing pipih tu terputus dan setiap cebisan boleh tumbuh jadi individu baru yang lengkap, kita panggil proses tu apa? A. Pertunasan, B. Penjanaan semula, atau C. Belahan kedua. Ingat balik pasal cicak, prosesnya sama. Dah dapat? Jawapannya B. Penjanaan semula. Siapa betul semua tiga-tiga? Komen kat bawah. Hebat! Bab 4, settle. Nampak? Tak susah pun kan bila kita pecahkan satu persatu, korang memang power. Kalau ada bab lain yang korang rasa pening, jangan segan-segan drop kat komen, nanti cikgu buatkan video. Soalan terakhir untuk korang fikirkan, kenapa tumbuhan boleh buat dua-dua cara pembiakan, tapi kita manusia cuma boleh satu je? Fikir-fikirkan. Jumpa lagi, geng.